Salam sejahtera dan terima kasih kerana terus bersama Berita 101. Dalam laporan ini, kami jelaskan secara ringkas dan tersusun mengenai siapa yang layak menerima pembayaran STR Fasa 1 2026, siapa yang berisiko tidak lulus, serta golongan yang memang tidak menerima bayaran tunai pada fasa awal ini. Penjelasan ini penting kerana masih ramai penerima STR yang keliru tentang status kelayakan masing-masing, khususnya menjelang semakan dan pembayaran awal. Kita mulakan dengan golongan yang sah akan menerima pembayaran STR Fasa 1 2026. Pertama, penerima sedia ada yang tidak membuat kemaskini kerana tiada perubahan maklumat dan masih berada dalam tempoh kemaskini yang sah, iaitu tidak melebihi 3 tahun. Sekiranya pendapatan kekal sama, status keluarga tidak berubah dan kemaskini pernah dibuat dalam tempoh tersebut, penerima berada dalam kategori paling selamat untuk menerima bayaran fasa 1. Seterusnya, isi rumah yang telah membuat kemaskini sebelum 28 November. Ini termasuk penerima yang mengemaskini, maklumat kerana pertambahan anak, pertukaran akaun bank atau perubahan status keluarga. Selagi kemaskini dibuat sebelum tarikh tersebut dan maklumat lengkap, penerima masih dikira layak untuk pembayaran fasa 1. Walaupun akaun sedang melalui proses semakan silang, kebiasaannya keputusan akan memihak kepada penerima sedia ada yang memenuhi syarat. Golongan seterusnya ialah warga emas tanpa pasangan. Warga emas merujuk kepada rakyat Malaysia berumur 60 tahun dan ke atas. Berdasarkan maklum balas penerima yang berurusan dengan pihak berkaitan, warga emas tanpa pasangan tidak diwajibkan membuat kemaskini selagi tiada perubahan status seperti berkahwin semula. Ini bermakna warga emas masih tidak menghadapi masalah untuk menerima pembayaran STR Fasa 1 2026. Sekarang, kita beralih kepada golongan yang berisiko tidak menerima pembayaran Fasa 1. Kategori ini melibatkan pemohon baharu. Untuk STR 2026, semakan terhadap pemohon baharu adalah lebih ketat melibatkan pendapatan, status perkahwinan dan tanggungan anak. Sekiranya dokumen tidak lengkap atau maklumat bercanggah dengan semakan silang, permohonan boleh gagal dan bayaran fasa 1 tidak akan dibuat. Risiko ini lebih tinggi berbanding penerima sedia ada. Selain itu, penerima yang membuat kemaskini tetapi tidak menepati alasan kelayakan atau mengemaskini maklumat yang bercanggah dengan rekod sedia ada juga berisiko tidak lulus. Seterusnya, kita jelaskan golongan yang memang tidak menerima bayaran tunai STR, iaitu kategori bujang. Golongan bujang tidak menerima bayaran tunai STR sama ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 atau fasa 4. Sebagai gantinya, mereka menerima bantuan SARA melalui sistem e-dompet dengan kadar RM50 sebulan selama 12 bulan, menjadikan jumlah keseluruhan RM600 setahun. Sebagai kesimpulan, terdapat 3 kumpulan utama yang perlu difahami. Golongan yang sah menerima dan tidak perlu risau. Golongan yang berisiko tidak lulus dan perlu peka dengan status semakan. Dan golongan yang memang tidak layak bayaran tunai, khususnya kategori bujang. Status permohonan yang masih dalam proses dijangka dikemaskini sekitar hujung Disember selepas semakan silang selesai sepenuhnya. Orang ramai disarankan menyemak status dari semasa ke semasa melalui portal rasmi STR bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Teruskan bersama Berita 101 untuk laporan semasa yang jelas, ringkas dan boleh dipercayai.